Assalamualaikum. Hari ini saya akan bercerita tentang Sulalatus Salatin bab 1, bahagian 1 yang bertajuk Menjunjung Titah Raja. Pada ketika itu, terdapat seorang pembesar yang paling mulia dan paling tinggi martabatnya berbanding yang lain. Lalu dia berkata kepada fakir, "Saya dengar ada hikayat Melayu yang dibawa oleh orang Goa. Eloklah jika kita perbaki mengikut adat istiadat supaya dapat diketahui oleh anak cucu kita pada masa akan datang dan dapat diingati oleh mereka. Dengan itu mereka akan memperoleh manfaat daripadanya." Demikian katanya ketika hijrah Nabi Muhammad SAW pada tahun 1021 Hijrah pada 12 Rabiul Awal, hari Khamis, pada waktu duha pada zaman pemerintahan Paduka Seri Sultan Alauddin Riayat Shah, anak Sultan Alal Abdul Jalil Shah, saudara Sultan Muzaffar Shah Ibni Sultan Alauddin, anak Sultan Mahmud Shah, cucu Sultan Alauddin Shah, cicit Sultan Mansur Shah, piut Sultan Muzaffar Shah, anak Sultan Muhammad Shah yang telah mangkat. Semoga Allah mengekalkan kerajaan dan pemerintahannya serta dilimpahkan kebaikan kepadanya. Baginda ketika itu memerintah di Pekan Tua. Pada masa itulah datang seorang utusan, iaitu Seri Narawangsa yang bernama Tun Bambang, anak Seri Akar Raja dari petani, untuk menyampaikan titah yang di-Pertuan Dihli Sultan Abdullah Ma'ayah Shah Ibni Sultan Ala Abdul Jalil Shah. Baginda merupakan kemuliaan bagi tempat dan zamannya serta menjadi perhiasan bagi segala kedudukan orang beriman. Baginda juga menerangi segala pangkat ketaatan dan kebajikan. Semoga Allah menambahkan kemuliaan dan kelebihan baginda serta mengekalkan baginda dengan keadilan di seluruh negeri. Sultan Abdullah Ma'ayah Shah menitahkan supaya dibuatkan hikayat mengenai bendahara tentang peraturan dan asal-usul raja-raja Melayu beserta adat istiadat sekali, supaya diketahui oleh anak cucu kita pada masa akan datang dan dapat diingati oleh mereka. Dengan itu, mereka memperoleh manfaat daripada hikayat itu. Setelah fakir mendengar titah yang maha mulia itu, maka fakir berasa tergerak hati untuk mengusahakannya. Fakir memohon pertolongan Allah, Tuhan sekalian alam, serta berselawat kepada Nabi dan memohon ampun kepada para sahabat baginda. Maka fakir pun mengarang hikayat ini supaya dapat menyukakan hati baginda. Setelah sudah fakir karang hikayat ini, maka fakir menamakan hikayat ini Sulalatus Salatin, iaitu cerita mengenai segala raja-raja. Hikayat ini merupakan mutiara segala cerita dan cahaya bagi segala perumpamaan. Oleh itu, sesiapa yang membacanya janganlah membicarakannya secara sebarangan, kerana dalam hikayat ini terdapat sabda Nabi SAW. Sekian, terima kasih.